Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Hana Dahlia, wartawan anda pada hari ini. Hari ini SMK Puteri Titiwangsa mengadakan Hari Sukan Negara. Terdapat pelbagai aktiviti menarik. Jom kita saksikan. Okey, sekarang saya bersama dengan Akak Form 3. Okey Akak, apakah pertandingan yang Akak sertai tadi? Tadi kami berdua menyertai pertandingan batik beralun. Okey, cuba tunjukkan cara untuk bermain batik beralun. Okey, cara nak main ni, okey. Kita dekat kiri kanan kita akan ada dua orang. Like kita kena pegang tangan supaya boleh buat bulatan semua orang, 20 orang. And then batik tu akan ada kat satu tangan kita tau. So kita kena find out macam mana kita nak masukkan batik tu untuk lalu dekat the whole body. So kalau kata tersangkut, kena pandai-pandai fikir. Kena tolong each other juga. Macam tu. Dia kena ada strength dengan dia punya kerjasama. Okey, terima kasih. Okey, saya bersama dengan Akak Form 5. Okey Akak, apakah perasaan Akak ketika main bola pelacun? Saya rasa best, sangat seronok tapi sangat penat. Kalau saya pula best lah sebab kita boleh enjoy last moment before SPM. Okey, terima kasih Akak. Okey, saya bersama dengan Mu'alimah Siti. Okey Mu'alimah, kenapa Hari Sukan Negara perlu diadakan? Hari Sukan Negara perlu diadakan untuk salah satunya merapatkan ukhuwah silaturahim. Okey, terima kasih. Macam mana korang? Best tak video tadi? Kalau best, jangan lupa tekan like, share and subscribe. Itu saja dari kami. Bye!